Butik Roti Maria ni adalah Family Riverside Kitchen and Event Space yang terletak di Kampung Sungai Mahang, Nilai, Negeri Sembilan. Butik Roti Maria ni sebenarnya ditubuhkan pada 4 tahun yang lepas sewaktu PKP melanda negara Malaysia. Roti Maria pula dah 30 tahun dalam industri. Daripada kecil lah membesar mak ayah memang berniaga roti. Sebenarnya Roti Maria ni adalah terpanggil Family Riverside Kitchen. Kita adalah creative host yang terletak di dalam kawasan rumah kami sendiri. Di tepi rumah ada sungai, ada tanam pokok buah-buahan. Rumah tu terletak bersebelahan dengan kilang roti lama. Jadi kilang roti tu sekarang jadi dapur masakan keluarga di mana ayah, mak, adik lelaki, adik perempuan jadi ketua chef untuk dapur yang berbeza. Sambil makan dan minum, tapi kita serve more than food and drink where diorang boleh buat water therapy, sand therapy. Kemudian kalau musim buah-buahan boleh makan buah-buahan untuk healing lah. It's a sensory cafe lah. Yang memberikan inspirasi untuk menubuhkan Butik Roti Maria ni adalah Chef Baudin dan Puan Maria. Sebab 30 tahun yang lalu mereka buat roti untuk besarkan kita orang dan sekolahkan kami adik-beradik. Dan sekarang kami balik ke Butik Roti Maria untuk tukar rebranding antara salah satu sebab supaya Puan Maria, Chef Maria dan Chef Baudin ni dia dapat awaken, hidupkan balik inner child, jiwa anak-anak dalam diri dia. Bila kita rebrand kepada restoran tepi sungai yang menyelesaikan kanak-kanak. Sebab ramai kanak-kanak, babies and toddlers yang datang sini. Dan sini tempat warga Marsiling, which mak ayah dan juga anak-anak saya. Selamat saya untuk 5 hingga 10 tahun akan datang, Butik Roti Maria ni adalah satu tempat orang buat aktiviti lah. Kita ada creative host untuk apa sahaja aktiviti, sama ada personal, couple, keluarga, institusi sekolah rendah, neurodivergent communities, tempat orang belajar buat roti dan kek, tempat orang training dan juga tempat kita panggil orang mencari inspirasi lah untuk grounding, belajar sensory motor skills. Dan di sini juga tempat seniman, yang orang-orang seni lah daripada segi melukis, menyanyi, muzik dan warisan. Tempat orang melihat macam mana natural landscape yang berada di Malaysia ni macam tu. Tempat pelancongan lah. Agro-tourism, lepas tu agro-education dan juga F&B. Kita asal adalah kilang roti. Kita produce 24 jenis bahan dulu. Jadi kita nak hidupkan balik roti tu. Sebab adik-beradik saya chef. Adik lelaki, adik perempuan chef. Ayah saya chef roti. Mak saya memang buat roti. Jadi kita pelbagaikan. Butik sebab dekat sini orang boleh tengok pelbagai jenis roti. Kita ada artisan pizza guna roti ciabatta. Kita ada focaccia. Kita ada roti bagel. Roti hailam. Mantau. Croissant. Ada lebih daripada 10 jenis roti di Butik Roti Maria yang diusahakan oleh chef mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam industri dan juga generasi kedua yang mewarisi bakat mak ayah tu, which is adik lelaki dan adik perempuan saya. Dan very passionate, dia orang belajar sampai ke peringkat tertinggi lah untuk memperkenalkan roti air tangan orang Melayu Islam kita, Bumi Putera Melayu.